Hari cerah bersinar terang di channel Rosie kita terbang. Cerita indah tak pernah hilang, senyuman kita jadi kenangan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali kawan-kawan. Hari ini adalah iftar terakhir lah, 18 hari bulan. Iftar terakhir di Surah Ar-Rahmah terakhir untuk slot kami lah, kawasan 1B. So agak-agaknya hari ini ramai tak orang datang, sebab ni dah last ni 18 hari bulan. Agak-agaknya ramai tak? Tidak tahu, kita tengok nanti. Jom kita review kawan-kawan yang sediakan barang makan dulu. Jom. Okay, makanan dah sampai. Hari ni berapa ni? Kita berapa? 70. 70 kita ambil sikit Hari ni makanan kita nasi biryani. Nasi biryani ayam. Okey, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, nampak sedap. Selain daripada apa ni, nasi biryani ni, kita ada ni apa? Roti john. Roti john kita nak potong ke ataupun kita potong dua Okey, roti john ni satu ni kita akan potong dua lah. Okey, roti john apa ni? daging. Daging. Okey. Mari kita potong lah. Demikian ada. Tak jauh. Okey, alhamdulillah. Tidak lain tak bukan Abang Man Teh Tarik. Ini hari malam last slot kita Kita buat hari ni buat terbang 4 jam. Untuk pedulkan satu bekas ni. satu bekas besar. So 4 jam lah ini. Okey. Mungkin hari ni tak ambil orang kan? Yalah, kita order pun 70 kan. Makanan. Okey, cun. Terima kasih. Hari last Haji Sabri. Ya, saya. Basuh. Basuh. Orang tiap makan tak basuh. Aduh. Apalah, kita Tak apa, kita basuh je. Ni budak-budak mungkin ni. Dah last. Tak apa. Bila gerak balik? Malam ni. Ya ke? So kita singgah sini dulu lah. Selamat bergojang Okey je. Okay, pun dah dipotong. Ada sebiji lagi, InsyaAllah. Okey, ini dah dekat pukul 7. Jumaat dah mula sampai. Chef potong langkat. So untuk jemaah wanita kita tak pasti berapa orang. Yang setakat yang ada ni baru 2 orang. Terangkat, insya terangkat. So roti john kita ni lah, potong-potong dulu lah. Potong-potong dulu buat saiz kecil lah. Roti john. Masih mas? Sakit tu. Okay, ambil. Pinggan sana. Ujung sana, kat dapur. Okay, alhamdulillah hari ni kari pak pun ada. Okey, roti john dah habis. Tinggal satu je. Ni. Mana bang? Okey, hari ni Azli dengan Kas yang potong tembikai. Syekh. Segak. So setakat ni lah. Seram ni. Makanan pun ada lagi. Ada berapa lagi? 5. Dalam 12 lagi. Okay, setakat ni lah. Muslimah ramai jugalah yang datang. Tapi kena bayar lain lah. Haji Saleh. Boleh. Haji Saleh tetap ada. Malam besok mana Ji? Malam besok sahur kat mana?
Baru besok. Ni buka puasa yang ni. Tak tahu lah mana-mana dia. Mana ada jemputan dia. Belda. Tengok makanan Ada lebih tau. Sekejap Okey, mi ada ni. Alhamdulillah. Nasi ni. Kas, nasi habis lah. Nasi habis. Saya baik mi siapa? Okay, banyak Alhamdulillah hari ni pun nampak masih ramai lagi lah. Yang kita order 70 bungkus nasi dah habis. Nasi habis Kita takut ada orang hari ni. So Alhamdulillah bila kita bawa ni kuih tiaw Alhamdulillah. Special edition. Belum ni goreng. Bos, kita buat 70 ingat kan? Ingat ramai balik sebab ramai balik. Dia takut membazir. Si weh di kuih tiaw. Oh. Kau ingat demo klik Kelantan tu? Aduh. Tak ada lagi orang maju. Oh. Okay, air balang sampai. Air balang. Awal lah susah telefon. Takut dia lupa. Dia buat nak klik kapung ke? Orang maju. Ada orang maju. Padahal lambat pun. Kata dia mau klik tau. Orang kenalin tau ni. Nampaknya malam ni pun masih ada lagi. Sebenarnya kita risau. Kita risau takut ramai yang tak datang. Tapi nampaknya malam ni adalah. Ramai jugalah, agak ramai. Ya Ji. Ramai. Alhamdulillah dah habis lah. Yang ada buah-buah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Okey, pertama-tamanya kita manjat bersyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan kita untuk berada di hari ke-28. Hari ni 28 Ramadan kan? 28 Ramadan. Okey. 18 hari bulan. Dan hari ini juga merupakan hari itu slot yang kelima lah bagi kawasan B yang diamanahkan untuk menyediakan juadah iftar kepada jemaah surau Ar-Rahimah. Untuk yang slot kelima ni, kalau ikut keputusan mesyuarat tu, kita nak order 100. Tapi memandangkan hari ni sekolah ada cuti, so kita beranggapan maksudnya ada jemaah-jemaah kita yang dah balik ke kampung lah. So kita reduce kepada 70. Okay. 70 pack lah. Juadah utama hari ni nasi biryani lah. Okay. Dan roti john. Dan ada jugalah jemaah-jemaah yang bawa juadah tiaw goreng. Seperti mi goreng itu semua lah. So sekali lagi alhamdulillah, saya sekali lagi ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada penyumbang
terutamanya warga 1B melalui sumbangan more. Walaupun kita setkan RM50 minimum, tapi saya jangkakan ada juga di kalangan ahli karya kita yang menyumbang lebih daripada tu. So insyaAllah semoga sumbangan tuan-tuan diterima oleh Allah SWT dan dilipat gandakan menjadi amal jariah tuan-tuan lah, insyaAllah. Dan saya rasa itu sajalah untuk slot yang kelima pada tahun ni. InsyaAllah sama-sama kita doakan semoga Allah Ta'ala memberi kita rezeki untuk bertemu lagi, insyaAllah, di Ramadan 2027 ataupun Ramadan 1448 Hijrah, insyaAllah. Assalamualaikum saya ucapkan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, tapi Hari ni kita mau posting. كما ربنا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة Okey, alhamdulillah kawan-kawan, selesai iftar terakhir surah Arimah. Iftar terakhir untuk slot kami lah daripada fasa 1B. Jadi so ramai yang selepas tarawih tu dah nak terus tolak balik kampung lah. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton video ni sampai habis. Sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Supportlah Rozi sampai jadi hype. Jalan bersama sampai ke puncak. Kongsikan cinta biar ia tegak.